Hari ni kita dapat order daripada Nias Tom Yum. Dia ada buat tour dekat Pulau Pinang dan dia ada order untuk makan tim dia hari ni. Nasi ayam masak merah dan juga nasi butter mi ayam yang ada kat depan saya ni lah. So ini khas untuk tim Nias. Saya buat dengan penuh kasih sayang. Diorang ada juga order tahu bergedil dan juga soto ayam kita. Now this is the complete set yang diorder oleh Nias. Kita ada 30 pack soto ayam. Dia ada 25 biji tahu bergedil daging dan juga ni condiments dia lah. Ada tauge kacang, ayam cari, sayur-sayuran dia, bergedil kentang. Lepas tu ini dia punya nasi impit dan juga mix of bihun. Kita ada sambal hitam sekali yang ni memang pedas, pakai sikit je dah cukup. And also kita ada food pack nasi ayam masak merah and nasi butter mi ayam. So kalau korang nak dapatkan macam pack ni, boleh contact dengan Foodcourt. Sekarang kita dah ada banyak lagi menu nasi ayam masak merah, ayam masak kicap, daging hitam, daging pesamah, daging kurma, apa semua dah. Order je dengan kita. Okay korang, sekejap lagi kita nak pergi hantar. Jom kita tengok tim diorang kat sana macam mana. Saya nak try. Boleh tak swap nasi kita dengan lutut ayam? Let's go.